Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak guna kamera dulu? Waalaikumsalam. Hah? Mana? Tak guna kamera belakang? Tak apalah. Sebab tak tahu, tak boleh nampak pun. Oh, okay. Sebelum nak tengok reaction orang lah. Okay, you ni lah. You welcome dulu dia orang. Hi guys. Minta maaf, I nak cari mic tapi tak boleh cari mic. Good afternoon. Sekejap, I bring the phone. Yang ni I bawa closer sikit lah. Tapi yang ni rosak tak? Okay, you dekatkan sikit. Sekejap, I bring you guys closer. So at least you guys boleh dengar. Your ni cantik tak? Dah gambar. Okay. Cantik. Okay. Jom. Tuan jangan menyorok pula. Tuan jangan menyorok. Tak apalah. Tak kisah. I'm the guest of your podcast kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sihat ya Tuan Adnan? Sihat, alhamdulillah. Okay, so hari ni insyaAllah kita nak sambung lagi episod yang seterusnya. Tentang kita punya perbincangan dalam Darkcast. Okay. Dan hari ni kita nak mulakan dengan apa? About case bully. Case bully, okay? Okay, so to put so sekarang ni kita dekat Kota Damansara dan actually bandar utama adalah sekolah yang actually sangat-sangat dekat dengan Kota Damansara. Dan ialah agak mengejutkanlah orang-orang dekat sini apabila kes ini berlaku. So, I nak tanyalah Ustaz sebagai ayah, apabila Ustaz baca berita sebegini, apa perasaan Ustaz? Perasaan saya risau. Kalau contoh saya dekat kampung pun, bila kita tahu dia dekat PJ, walaupun perjalanan tu jauh 2 jam, tapi kita pun rasa risau dah dengan anak-anak kita. Betul. Sebab benda tu berlaku dia macam tak ada isyarat. Tiba-tiba berlaku, dia tak ada berlaku sikit, bom teruk yang teruk. Dia terus yang teruk terus. Betul. Jadi bila dengar berita tu, kita pun risau sebagai ibu bapa anak-anak kita. Yeah. And was your kids traumatized tak? Anak-anak Ustaz ada tak diorang macam rasa takut pergi ke sekolah ke? Adakah diorang macam trauma sikit ke apabila diorang terdengar berita ni? Adakah dekat sekolah pun diorang tengah cakap tentang isu ini? Setakat ni tak terkeluar lagi daripada perkataan diorang pasal yang pembunuhan tu. Jadi saya pun tak sempat lagi nak sembang dengan diorang, nak bincang pasal perkara ini supaya diorang berhati-hati ke, supaya mereka supaya kalau ada apa-apa berlaku pada diri dia ke, tak sempat lagi bincang lah pasal benda tu. Faham. Tapi can you describe a little bit dulu semasa Ustaz dekat sekolah, ada tak sekolah macam suasana sebegini dulu? Ada tak sekolah selamat? Bagaimana Ustaz semasa pergi ke sekolah? Boleh tak cerita sedikit? Dulu sekolah kita tak risau sangat. Sebab dulu saya ke sekolah kebangsaan dan sekolah agama. Okay, sekolah kebangsaan lebih kurang 2 km. Jadi dulu kita pergi sekolah 2 km tu, kita naik basikal, lepaskan kita pergi sendiri tanpa... Oh, ambil basikal? Bawa basikal pergi sekolah. Oh, dari rumah ke sekolah? Ya, 2 km. Tak ada masalah tak? Oh, tak ada Tak salah. Dan masa tu ramai naik basikal. Ramai yang naik basikal? Ramai. Wow. Majority. That's cool. Okay. Majority pelajar-pelajar kat kampung, dia naik basikal. Okay. Jadi kita tak ada takut kena colik ke, tak takut kena perkara-perkara buruk yang berlaku lah. Faham. Dan orang-orang kampung dahulu pun dia peka lah, walaupun itu bukan anak dia. Okay. So dia peka, ni anak siapa ni, ada masalah, dia tolong. Oh, betul orang kampung. Jadi kita pun tak risau sangat lah. Dan ibu bapa dulu pun dia tak adalah, walaupun macam tu dia tak adalah mengharapkan orang lain tengokkan anak dia pun risau juga anak dia, dan dia pun tengok anak orang lain. Jadi sama-sama bekerjasama lah. Saya tengok anak tuan tengok anak saya. Faham. Macam tu lebih kurang.
Sekarang tadi sekolah pagi 2 km. Petang ni lebih kurang 600 meter lebih kurang. Saya nak lepaskan anak saya naik basikal pun saya tak berani tau. Dalam fikiran saya, lagi-lagi bila kita dengar berita-berita macam tu, lagilah fikiran saya ni, dia dah mula jauh lah. Dia dah mula jauh. Kita terbayang van berhenti, bawa anak kita masuk dan sebagainya. Just to share with everyone, tadi I bercakap dengan Ustaz tadi, ada kisah lah di mana sekarang ini ada isu tau, di mana pencolek diorang akan guna van. So kat luar tu dia nampak macam van aiskrim. Tapi kalau budak atau anak-anak siapa pergi ke dekat van tu, tercolek. Lepas tu diorang akan bawa van. And unfortunately, ini adalah sesuatu yang kurang viral, dan apabila dia kurang viral, so kurang perhatian. Tetapi kes ini berlaku juga tau. Kes ini berlaku juga. Ni baru ke lama? Setahun lah, setahun lebih. Ustaz mesti tak dengar kan? Tak dengar. Ustaz pun tak dengar. So dekat area Kota Damansara terjadi. Ni ada orang bawa van. Dia nampak macam van jual aiskrim. Lepas tu apabila budak-budak dekat dengan van tu, buka, ambil budak tu, lari. Jadi, kalau tuan saya rasa tak tahu lah. Apa perasaan tuan? Sangat bahaya. Tetapi sangat bahaya. So sebagai orang yang duduk dekat KD pun, kita pun macam takut sebab dekat dengan rumah kita. Pada masa sama, takkan kita tak bagi anak-anak kita tak belajar atau tak keluar langsung. Tak keluar langsung. So pada masa sama pun kita nak bagi diorang pendidikan. Tapi tengok apa yang terjadi kat sekolah pun, kita pun sangat-sangat risau. So tak tahulah. Jadi maksudnya maksudnya kita boleh yelah, kalau keluar jalan-jalan petang tu kita bolehlah pantau. Tapi contoh kat sekolah, kita pun mengharapkanlah pihak sekolah jaga, tapi kita pun nak macam mana kan? Betul. Itu pun dia macam accident lah, perkara yang di luar kawalan juga. Betul. Betul. And to be very honest lah, nak cerita sedikit tentang zaman saya sekolah. Saya masih ingat dulu, sekolah adalah tempat yang kita menimpa ilmu. Dan pada masa itu, sangat suka pergi ke sekolah. Kita boleh jumpa kawan-kawan, kita boleh jumpa member. Dan pada masa sama, apabila kita belajar agama, kita belajar sejarah, kita belajar matematik kan. Mungkin hari ini I nak jadi orang polis, besok I nak jadi kerani untuk bank, lusa I nak jadi tentera. So pada masa itu, sekolah adalah tempat yang sangat penting untuk menimpa ilmu dan memberi anak-anak kita lah macam impian supaya jadi orang yang berguna. Tetapi sekarang ni, kalau sekolah dianggap sebagai agak bahaya, tak tahu macam mana anak-anak kita kalau dia orang masuk sekolah. Adakah ada diorang diorang takut ke? Diorang, apa pendapat Ustaz? Sebab diorang tak fokus kat mata pelajaran tau sekarang ni. Diorang mesti takut trauma kan. So cuba saya tak dapat bayangkan lah. Tak dapat bayangkan lagi-lagi kat bandar. Kalau boleh, bila berlaku kes macam tu, saya rasa macam tak boleh buat kerja tau. Saya duduk fikir anak ni macam mana. Betul. Jadi kalau dekat kampung, alhamdulillah lah. Cuba kita pun fikirkan lah dekat kawan-kawan kita yang duduk bandar kan. So macam mana kita dah bermasalah, kita sibuk dengan buat kerja. Lepas tu kita fikir keselamatan anak-anak kita pula. Tapi pada pendapat Ustaz, siapa yang kena pantau? Adakah parent? Adakah cikgu-cikgu? Atau adakah mungkin pihak kerajaan? Siapa yang sepatutnya pantau untuk mendidik anak kita? Dia ada peranan masing-masing. Cuma yang paling utama adalah ibu bapa lah. Jadi sebab tu saya melihat antara masalah kita sekarang, ini pada pandangan saya pada pandangan saya, kebanyakan ibu bapa lepas tangan. Tapi ibu bapa tu lepas tangan dalam keadaan
dia sibuk mencari kerja contohnya. Fokus kepada kerja. Cuma sekarang ni antara perkara yang perlu kita fikirkan ialah ibu bapa yang perlu fikirkan ialah maksudnya kadang-kadang ibu bapa tambah kerja ataupun nak cari duit lebih tu disebabkan dia nak tingkatkan keselesaan hidup dia. Faham. Kan? Tapi sebenarnya kita kena fikir balik antara dengan kita meningkatkan keselesaan hidup kita, contohnya kita dah ada kereta tapi kita nak tambah kereta baru dibandingkan dengan keselamatan anak kita tadi tu. Faham. Jadi maksudnya kita dah mula fikir balik, tak apalah saya pakai kereta macam ni pun saya tak payah upgrade saya punya lifestyle pun tak apa. Faham. Tapi yang penting anak-anak saya ni selamat. Faham. Saya dapat lebih masa untuk pantau anak-anak saya. Saya dapat lebih masa untuk didik anak-anak saya. Macam tu lebih kurang. Sebab dulu semasa saya kecil lah, saya masih ingat dulu bukan sahaja mak kita akan dekat rumah pantau kita, dekat sekolah pun cikgu-cikgu kat situ ada istilah merotan lah dulu. So cuba nak share lah cerita ni. Dulu semasa saya kecil kan, kalau perhimpunan, kalau andaikan saya cakap dengan member saya, andaikan perhimpunan member saya kat belakang, so I akan cakap lah dengan member saya dari belakang, cikgu akan guna cincin dia, lepas tu ketuk kepala. Sangat biasa. Lepas tu andaikan saya tulis nota untuk kawan saya, dan saya tulis nota untuk bagi kawan saya, kalau cikgu saya terjumpa saya bagi nota kat kawan saya, straight akan call nama saya, Adnan datang sini. So time tu cuak, hati berdebar-debar kan. So yalah, kalau saya hukuman tu dulu apa? Tarik seben tu. Tarik saya. Tarik seben tu. Oi, sakit tu. Rotan yang kuning tu panjang tu biasa. Pam ataupun dia ketuk-ketuk macam ni. Tu biasa. Tapi ni pun walaupun dia tak mencederakan, tapi sakit ni kalau tarik seben ni. Lepas tu kita pun terpaksa jalan itik. Ya, betul. Lepas tu kita kena macam-macam lah, jalan itik atau kita kena bercangkung depan kelas. Untuk satu kelas kita kena kat luar kelas. Lepas tu kita kena duduk kat macam itu je. Duduk, denda. Denda kita. So, I nak tanya Ustaz, apa pendapat Ustaz kalau sekolah ada tak sekolah sepatutnya mendenda merotan? Adakah ini sesuatu yang kena buat atau tak sepatutnya dimansuhkan? Apa pendapat Ustaz? Bila saya baca-baca berita-berita yang sedang viral ni kan, so sebenarnya dia orang kata rotan tu tak dimansuhkan pun. Boleh sahaja rotan. Cuma yang berlaku masalah tu bila ibu bapa merotan, kemudian guru merotan anak murid, tapi ibu bapa yang buat laporan untuk menyaman cikgu tu, menyebabkan cikgu tu dah malas nak ambil tindakan kepada anak murid. Kita kena tanya direct kepada orang yang berhadapan dengan murid-murid tau sebenarnya. Faham. Sebab diorang yang betul-betul berhadapan dengan murid. Dan diorang boleh nampak kan perlu ke tak perlu. Faham. Sebab kita orang luar, memang kita boleh cakap sepatutnya macam ni macam tu, tapi kita tak duduk kat situ. Betul. Sebab kalau kita cubalah jaga anak murid. Jaga anak murid sejam 2 jam, tengok perangai dia macam mana. Betul. Saya bagi ceramahan sejam, nak kawal crowd 500 orang, 600 orang tu macam mana? Betul. Nak suruh diam tu macam mana? Betul. Sangat-sangat mencabar. Ya. Jadi maksudnya nak bagi tahu bahawa kita setuju, kita lebih setuju, pendapat saya setuju rotan tu ada. Tapi dia tak boleh melampaui batas lah apa-apa hal pun. Cuma kita nak kawal kepada pelajar-pelajar yang di luar batasan tadi tu. Faham. Saya tak dapat bayangkan kalau macam mana saya tak tahu kalau geng-geng kementerian ke apa cara dia untuk menangani pelajar-pelajar yang di luar batasan ni macam mana. Saya tak tahu, wallahu alam. Cara lemah lembut kasih sayang tu saya tak tahu macam mana. Faham. Tapi bagi saya untuk menghadapi mereka ni, supaya mereka tahu bahawa engkau boleh bergurau, engkau boleh bermain, tapi ada satu tahap kau tak boleh langgar peraturan. Batas tu lah. Bila kau langgar kau kena hukuman. Betul. Kan? Betul. So barulah dia belajar kat situ. Betul. Setuju. So another thing yang saya nampak lah adalah sekarang ini kerajaan nak hadkan
penggunaan social media. So, I nak tanya pendapat Ustaz, adakah ianya mitos atau sesuatu yang benar-benar berlaku, orang terpengaruh apabila diorang tengok social media? Apa pendapat Ustaz? Okey, itu. Tuan punya YouTube. Apa dia cakap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tak pernah komen kan? Kat YouTube tak pernah komen? Dua-dua komen. Tak komen, YouTube tak pernah kan? Ada. Oh, pernah juga. Ui, tapi yang tu saya Ni. Ada komen. Ada maniak cikgu yang baik sikit, yang otak siwai banyak apa? Otak siwai apa? Tak tahu. Tapi mungkin ada cikgu-cikgu yang agak panas baran lah. Ya, betul lah. Yang tu pun satu masalah lah. So kita kena baik kes juga. Ada yang budak bermasalah melampaui batas, ada guru juga yang melampaui batas. So masing-masing kena ikut peraturan lah. Kalau guru nak menghukum, so ikut peraturan dia. Budak-budak yang bermasalah pun dia kena diberikan hukuman jugalah, supaya betul. berikan pengajaran. Tapi okey. Oh, tadi soalan tuan tadi tu. Social media. Okey, so sekarang ni I nak tanya you guys lah. Boleh komen jawab. Adakah sekarang ni social media dengan television akan mempengaruhi kita punya tindak tanduk? Apa pendapat tuan, puan dengan ustaz? Okey, pendapat saya saya suka tengok filem aksi tau. Okey. Saya memang suka filem aksi daripada kecil dulu Hindustan kan, Hindustan, lepas tu cerita Mak Saleh semua. Yang kalau dia orang tembak pistol, lepas tu dari jauh ni hero pun boleh tembak dengan pistol, lepas tu ni peluru boleh bertembung macam tu atau hero dia boleh elak ni tembakan. Itu memang saya suka aksi-aksi. Tapi filem sekarang dia sebabkan dia dah yang kalau aksi biasa-biasa ni dah terlalu biasa, dah macam orang tak heran sangat. Sampai satu tahap bila kita tengok contoh Netflix dan sebagainya, dia sampai penggal kepala tau. Ya. Okey. Bila sampai penggal kepala tu saya dah mula uish, saya rasa lain macam tau. Tak selesa lah. Saya tak selesa. Faham. Penggal kepala, putus tangan, putus kaki. Saya rasa teruknya saya kata. Saya rasa macam saya daripada suka tengok cerita yang macam tu, tiba-tiba saya tak suka sebab saya tak sanggup tengok. Betul. Jadi saya boleh bayangkan kalau budak-budak yang tengok memang akan terpengaruh punya. Sebab saya boleh kawal diri saya sebab saya melalui proses tadi tu. Daripada aksi yang biasa-biasa, betul-betul biasa-biasa. Kemudian bila dia di luar batasan, saya kata, stop. Saya kata saya tak boleh layan filem macam ni. Faham? Di luar batasan saya. Faham? Saya sempat melalui proses matang tu. Tapi kalau budak, dia tak lalui proses yang tadi tu sebab dia dah tengok yang terus potong tangan, potong kepala dan sebagainya tu. Faham? Jadi saya rasa memang sangat-sangat mempengaruhi generasi kita sekarang. Sekadar nak menambah lah. Actually, I tengok lah setiap bulan puasa lah. Nak bagi contoh lah. Setiap bulan puasa, kita akan tengok lah ada ni, apabila kita scroll dekat social media, tiba-tiba kita boleh nampak ada orang jual burger viral. Diorang jual burger viral RM30-40. Lepas tu dekat Taman Tun ada ustaz burger viral. Lepas tu ada yang jual nasi lah, tak kisahlah nasi biryani ke, nasi apa ke, diorang letak lah macam-macam lah, ada lamb ke apa ke, kadang-kadang mungkin RM40-50. Walaupun harga sebegitu RM40-50 dan walaupun kita tahu mahal, tetapi disebabkan tempat tu viral, disebabkan kita tengok dekat social media, barisan panjang. Kalau kita sebagai dewasa pun boleh terpengaruh dengan social media, apa lagi budak-budak. So ini pendapat saya, memang mempengaruhi. Mempengaruhi. Okay. Sebab tu India ramai buat jenayah, kongsi gelap sebab cerita semua promote ganas dan gangster tu. Tapi semua filem lah kan. Filem Mak Saleh pun sama. So tapi Melayu pun dah mula, movie kita pun dah mula follow juga. Tapi cuma tak viral dia. Sebab dia orang copy daripada Hollywood punya. Dia tak ada keaslian sendiri. Ya. Actually just to share lah, dulu semasa saya kecil kan, show atau series yang saya selalu akan tengok adalah Doraemon. So Doraemon time tu, dia masa saya kecil, Doraemon tu dia macam kucing tau. I cakap pun macam pelik. Dia macam kucing berwarna biru. Dia kucing robot lah. Dan selalu dia akan jaga Nobita. Dan kalau Nobita dalam apa-apa
masalah, Doraemon akan tolong Nobita. So dalam series tu saya belajar sesuatu. Okay. Kalau kita dalam apa-apa masalah, kita boleh bergantung kepada kawan, I think. And jangan lari dari masalah, kita kena face the masalah tu. Okay. Itu yang saya belajar. Okay. Tapi Doraemon tu dia ada satu sisi yang ada unsur-unsur 18SX sikit. Oh, ada? Ada. Contoh Nobita dia mandi tak pakai baju. Suzuka tu Suzuki ke Suzuka? Tak dah lama tak. Kita I rasa Shizuka. I rasa tu benda boleh terangsang budak-budak tengok. Ya, betul. Dia satu pendedahan yang tak sepatutnya pada umur ketika itulah. Tapi nak tak nak, saya tak tahu lah itu ada agenda di sebalik ke apa untuk menyesatkan umat Islam ke sebagainya. Tapi nak bagi tahunya bahawa mereka berusaha untuk dedahkan kepada kita hiburan tu daripada budak-budak kecil lagi. Dengan perkara-perkara macam tu. Kalaulah kartun pun dah ditunjukkan macam tu, nanti dewasa dalam filem pula. Kan? Betul. Jadi dia ada proses masa zaman sekolah rendah dia dengan kartun, menengah dia dengan wayang, sampai dewasa pun dengan wayang dia orang ada. Betul. Jadi nak tak nak, sebab tu ibu bapa memang nak tak nak dia kena bekerja keras lagi berbanding dengan dahulu. Betul. Tapi cumanya dia kena bekerja keras dalam banyak perkara lah. Bukannya sahaja pasal kewangan saja, tapi pasal pendidikan anak-anak juga. Okay, let's talk realistically lah. Keadaan ekonomi sekarang inilah. Saya baru buat video dan saya telah cakap dengan audiens saya hari itu. Sekarang ini kalau kita tengok, mungkin mak kerja mungkin gaji 3-4 ribu, mungkin ayah kerja mungkin gaji 4-5 ribu. Lepas tu kalau kita cantumkan gaji rumah kan, mungkin 8-9 ribu kan. Kalau berbanding dengan generasi yang sebelum ini, jauh lebih tinggi. Tetapi kalau berbanding dengan generasi yang dahulu, kita boleh nampak ramai yang tengah struggle bab-bab berhutang. Berhutang. Pada pendapat Ustaz, kenapa ini berlaku? Kalaulah keluarga tu berhutang sebab memang tak mampu untuk keperluan hidup dia, tak ada masalah. Cuma dia yang bermasalah apabila kita berhutang pada perkara yang tak perlu. Faham? Yang tu bermasalah, macam tadi yang saya cakap kan. Dia lebih kepada untuk meningkatkan keselesaan. Faham? Itu. Jadi dia bermasalah kat situlah. Sebab itu agama pun dia mengajar kita keutamaan. Kita perlu mengutamakan apa yang paling penting daripada dia. Contoh agama dia ada fardu, sunat, harus, makruh kan. So kita kena utamakan perkara-perkara macam tu berbanding dengan perkara lain. Cuma kita terikut hawa nafsu mungkin lah kan. Faham. So dalam kata lain sekarang ini, ramai yang kurang arif lah dari segi bab-bab pengurusan wang. Sebab sekarang ini kita hidup, nak tak nak kita hidup dalam dunia yang boleh dikatakan consumerism, di mana apabila kita tengok tempat viral, kita pun terikut nak pergi makan dekat tempat viral. Atau kalau kita tengok ada jiran atau kawan-kawan kita ada 2 atau 3 kereta, kita pun terpusu-pusu nak beli. Atau kita tengok iPhone yang terbaru. iPhone memang terbaru. Geram, lepas tu tengok walaupun 5-6 ribu orang masih sanggup. So apa pendapat Ustaz? Adakah kita memang terbawa-bawa? Sebab dulu, nak cerita dengan semua orang lah. Dulu kalau nak gunakan kad kredit, ayah saya selalu akan kata, jangan guna kad kredit. Selagi boleh, jangan hutang apa-apa duit dengan siapa-siapa. Cuma nak tanya Ustaz, adakah ia sama untuk Ustaz? Atau Ustaz memang tak guna kad kredit? Saya tak guna kredit. Oh, alhamdulillah. Sebab saya tak pandai. Tapi kalau saya pandai, wallahualam. Okey, tapi cerita yang ikut trend ni, saya lalui zaman saya belajar. Kita dapat PTPTN. Okey. So, saya PTPTN 8,000 tau.
Yuran RM5,000. Wow. So kita ada baki RM3,000. Wow. RM3,000 tu nak buat apa? Kita masa tu mana ada fikir apa-apa. Duit belanja mak ayah bagi lagi dia makan. Jadi RM3,000 tu memang untuk enjoy. Jadi setiap kali SEM kita akan memang tukar handphone. Maksudnya kita memang ikut trend semasa. Betul. Orang tukar handphone. Zaman tu saya ingat lagi zaman masa tu zaman Sony yang dia baru naik touchscreen tau. Wow. Xperia. Zaman-zaman tu. Uish. Jadi tiap-tiap SEM tukar handphone. Okey, jadi masa tu kita tak fikir sangat tentang keperluan tu. Sebab kita ikut trend. Tapi bila kita dah zaman belajar, bila kita dah nak kahwin, bila kita dah kerja, dah ada komitmen dan sebagainya, kita dah fikir keutamaan tadi tu. Betul. Jadi kita dah tak boleh ikut trend dah. Betul. Masa tu sebab tak tahulah, sebab kita memang dah dididik untuk memilih keutamaan tadi tu. Betul. Dia tak adalah macam orang ajar secara direct untuk Betul. kita apa yang perlu kita dahulukan dulu, tapi kita berfikir secara sendiri, fikir logik. Betul. Macam tu. Cuma nak share dengan semua orang lah. Dulu semasa saya kecil lah, saya masih ingat lah dulu ada pakcik dengan makcik saya. Diorang sangat-sangat cool. Kalau musim cuti sekolah, masa kita balik kampung ke, masa jumpa makcik atau pakcik kita, diorang selalu akan bawa merata-rata lah pergi KFC ke. Benda senang-senang lah, bukan simple-simple. Kita pun orang kampung dulu, atau kita duduk dekat Ipoh, dia bandar kecil lah. So tapi apabila pakcik dengan makcik saya, apabila dia semakin lama semakin tua, lepas tu diorang dah retire atau dah berhenti kerja, saya nampak gaya hidup diorang pun masing-masing makin mengecil. So pada masa saya muda, saya tak tahu apa kesilapan saya tau. Tapi sekarang ni apabila saya dewasa, saya boleh nampak di mana kadang-kadang kalau kita ada banyak duit tu, kita akan suka belanja. Apa pendapat Ustaz? Dan kalau kita kurang duit tu, kita start berjimat. So I think ini bersangkut paut dengan financial literacy yang kita tak diajar di sekolah. So nak tanya pendapat Ustaz, betul tak kita kurang pendidikan dari segi kewangan? Betul. Pendidikan kewangan dulu kita hanya belajar tentang menabung je. Betul. Duit untuk menabung. Itu saja. Ya. Lepas tu dah dia berhenti kat situ je lah sampailah kita besar. Ya, betul. Pengurusan kewangan tu memang tak. Tapi saya rasa contohlah kalau kursus perkahwinan, tak tahu dah ada ke belum, sebab kita pun dah berapa puluh tahun kahwin kan. Tak tahu, saya rasa antara perkara yang paling kita perlu kursuskan adalah salah satunya pengurusan kewangan. Betul. Kan? Sebagai family. Dia kena masukkan modul wajib tu. Pengurusan kewangan kena panggil macam pakar bidang tuan Adnan. Janganlah, malu lah. Jabatan Agama Islam mana-mana negeri ke, kena panggil orang yang pakar bidang kewangan supaya pertama uruskan duit, kemudian dia boleh kembangkan duit dia, sediakan duit bensin. Kalau tak, kita akan uruskan duit ikut suka hati kita lah. Betul. Dia dah ada orang yang memang macam yang ada kesedaran jantuan ke, macam saya sedikit ke, ada. Cuma tak ramai. Maksudnya buku-buku yang cerita tentang pelaburan, saving dan sebagainya itu dah ada dah. Kan? Lagi dalam zaman konten ni kan. Dah ada dah. Cuma orang tak memilih untuk dengar lah. Lagipun pada pendapat saya nampak banyak buku yang ditulis sekarang ni agak susah nak baca sebab dia teknikal sangat. Kewangan, especially finance. Kalau nak buku melabur kan, apabila saya baca buku orang lain, dia punya language tu, dia punya falsafah tu sangat-sangat tinggi. I rasa macam orang kurang pandai. Bila baca dia orang buku pandai. So susah lah. Dia tak mesra pembaca That's why I rasa kalau ada buku-buku lah yang ditulis dalam bahasa simple atau ditulis dalam bahasa sempoi, memang bagus lah kalau macam tu kan. Okay, boleh insyaAllah. Tapi so going back to that story lah. So sekarang ni kalau mak ayah terpaksa bekerja,
right? Mak ayah terpaksa bekerja. Lepas tu tinggal anak-anak kita dekat atau kita bagi device dekat anak kita. Ustaz rasa apa impak kepada anak kita kalau kita mak ayah kerja, lepas tu untuk menghiburkan anak kita bagi device? Apa pendapat Ustaz? Saya sangat tak setuju. Macam saya pun, saya kadang-kadang amalkan sebab kita terpaksa. Kita amalkan, kita bagi tu sebab kita terpaksa siapkan kerja urgent. Faham. Tapi kalau tapi saya bagi anak-anak saya handphone pun waktu hari Sabtu Ahad sahaja. Hari biasa saya tak bagi handphone. Faham. Ataupun kalau hari biasa tu macam saya cakap tadi, kalaulah kita terpaksa minta tolong dia. Jadi kita macam bagi reward kat dia lah. Faham. So bagi tengok. Tapi tak lama lah, lebih kurang 30 minit je. Tapi kalau hari Sabtu Ahad tu kita bagi masa lebih kurang 2 jam. Pada dia pun ganti-ganti. Yang anak pertama setengah jam, anak kedua setengah jam, anak ketiga setengah jam, lepas tu pusing balik. Sampai pukul 12. Pukul 12 dia rehat. Pukul 3 tengok balik. Faham. Macam tu. Kalau kita tak kawal macam tu, saya perasan anak-anak kita memang akan tantrum tau. Saya akan lari kata, ya Allah, dia kata kalau tak pegang handphone ni, anak-anak kita jadi macam orang gila tau. Atau kalau tak ada internet, tiba-tiba wifi down, dia orang punya dia jadi macam orang gila. Saya rasa macam jadi zombie tau. Dia mula bergaduh, cek pasang adik-beradik dia. Betul. Kacau ni. Saya cubalah didik diorang. Saya kata, okay, kalau tak main handphone, you carilah mainan. Kan? You main sendiri. Tak kisahlah you nak main apa terpulang. Janji you main. Kan? Tapi mula okey, suruh main. Nanti lama-lama gaduh pula cik pasal. Gaduh, nangis. Dah problem kat situ. Seolah-olah diorang nak kita mencari penyelesaian untuk dia punya internet problem. Betul. Kadang-kadang tu di luar kawalan kita kan. Lepas tu diorang akan cuba dapat kita punya attention. Diorang semua akan bergaduh. Semua akan gaduh. Lepas tu kita pun macam give up. Tak apalah, kita cari tempat lain untuk makan ke. Kan? So sama jugalah dengan Ustaz. Sama-sama. Saya rasa semua hadapi perkara yang sama, ibu bapa. Jadi ikutlah kebijaksanaan ibu bapa masing-masing. Cuma tadi antara keburukan media sosial juga adalah apabila kita dia macam pisau jugalah. Ada orang boleh buat kebaikan dan juga ada orang boleh buat keburukan. Betul. Cuma kebaikannya bila kita kongsi ilmu macam ni, konten dan sebagainya, konten yang baik dan sebagainya. Betul. Yang kedua perkaranya ialah apabila kita jadikan media sosial itu adalah sebagai untuk kita memperbanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Itu sangat-sangat bahaya. Bermasalah bagi saya. Just to share with everyone lah. Dulu saya masih ingat semasa saya kerja dekat bank kan. Dulu istilah YouTube dengan TikTok tu kurang. Dulu dia banyak guna IG kan. So IG kita akan tengoklah masing-masing. Kalau member kita makan apa-apa, dia akan tangkap gambar. Lepas tu dia orang buat macam estetik sikit. Lepas tu dia orang nak travel pun dia orang tangkap gambar. So saya masih ingat tau dulu. Just to share lah. Setiap kali selepas kita dapat bonus setiap kali dalam 2-3 bulan, I boleh dengar cerita lah. Ni cuba tempat viral makan. Ni beli kereta baru. Ni pergi tempat melancong yang baru. Ada pada pendapat Ustaz, sama tak? Saya dah unfollow siap-siap. Saya dah unfollow siap-siap kawan-kawan saya yang suka update pasal makanan, percintaan, saya dah unfollow siap-siap. Sebab saya tak nak newsfeed saya tu dipenuhi dengan perkara-perkara macam tu. Jadi saya memang dah unfollow siap-siap. Daripada awal dulu saya memang dah unfollow. Jadi saya tak akan hadapi masalah tu. Faham? Tapi kepada ni lah, kalau anak kita, kalau diorang dah suka consume konten yang agak ganas dan agak kurang baik lah untuk diorang, macam mana kita boleh kontrol lah? Ini pun I pun duk terfikir tau macam mana. Kita tak akan sedar perkara itu setelah kita melihat sikap anak kita. Apabila kita tahu anak kita ni dia sekolah kat sini, sekolah pagi kat sini, sekolah petang kat sini, contoh Kemudian dia tak ada pergaulan selain itulah. Faham?
Jadi tiba-tiba, ya contoh anak saya kat kampung. Jadi sepatutnya dia tak ada seganas ini dan tak seliar ini. Tapi bila dia di luar kebiasaan tu, sikap dia di luar kebiasaan, saya mula trigger lah. Faham? Bila mula trigger, saya mula tengok lah dia punya history kita punya media sosial. Faham. Dia tengok YT kan. So dia tengok apa? Faham. So kita tahu punca dia, kat sini. Okay. So lepas tu kita tengok, so kita beritahu kat dia orang, kita, okay, so yang ni tak boleh tengok. So kita pasang filter. Sebab tu nak tak nak pun iklan tu kita kena matikan lah. Faham. Faham. So itu antara perkara yang saya boleh buat lah. Tapi saya cuba tak beri handphone pada anak. Tapi apa yang dia dapat adalah mereka akan cuba tengok handphone dengan kawan dia. So contoh saya tak bagi handphone pada anak kan. Okey dia tak main handphone lah, dia takkan minta. Sebab kita dah ajar dah, walau macam mana pun you nak, you kena ikut peraturan saya. Peraturan mak ayah. So mak ayah kata tak boleh tengok handphone. Okey, tapi mereka bijak juga. Okey, mereka kata nak pergi rumah kawan dia. Betul. Pergi rumah kawan dia, dia orang tak main pun. Dia tengok handphone, masing-masing buka handphone, lepas tu tengok handphone. Betul. Itu kena pula ibu bapa yang tak pantau anak-anak mereka handphone. Lagilah kita termasuk dalam lagi teruk kita punya keadaan. Ya. Lagi teruk kesannya tu. Ya. Jadi saya terpaksa patah balik. Saya terpaksa tarik balik saya punya arahan untuk tak bagi handphone tu. Bagi mereka handphone tapi dengan ada masa dan mesti tengok dengan sebelah saya. Tengok sebelah saya ataupun dengan isteri saya. Betul Ya. So ataupun kalau saya tengah buat kerja, you mesti handphone tu mesti hadap saya. So sambil-sambil tu saya boleh tengok you tengok konten apa. So saya boleh detect dia tengok apa. Saya tak akan bagi dia tengok handphone dalam bilik seorang-seorang. Tak boleh. Tak boleh. Okey, faham. Jangan. Lagi-lagi kalau dah remaja. Remaja nanti dia akan satu fasa terpengaruh kan. Dia akan duduk diam-diam dalam bilik dia dan sebagainya. Betul. Tapi kanak-kanak kita beritahu dia, you nak tengok handphone boleh, tapi you mesti ada duduk dengan nenek, ada duduk dengan mak. Sama juga dengan sembahyang. Sembahyang pun kita pun dulu pernah lalui perkara sama. Mak tanya dah sembahyang ke belum? Kita kata dah, padahal belum solat. Jadi kita tahu trik tu. Jadi saya letakkan syarat. I tak percaya you. I tak percaya you. Okay, tapi I pun tergelak-gelak. I pun dah tahu trik tu. Jadi you solat, you pun mesti hadap saya, mesti ada saya ataupun mesti ada mak, nenek. Kat rumah saya ada nenek kan, ataupun adik-beradik. Jadi saya akan tanya, betul ke dah sembahyang? Belum. So kita tahu lah. Lepas tu kadang-kadang sembahyang tak ambil sembahyang time kita dulu dia orang selalu tanya, dah sembahyang ke belum? Saya dah. Lepas tu macam mana ni tak basah pun lantai. Lepas tu terkantoi. Tapi saya bagi kelonggaran kepada anak saya tak ambil wuduk. Yang untuk tahap 1. Tahap 1. 1, 2, 3 saya bagi kelonggaran kepada orang, yang penting you solat. Faham. Tapi bila you dah naik tahap 2, maksudnya kita ajar dia bertahap lah. Sebab kita pun tahu dulu mak ayah kita ajar kita satu cara saja. Sebab masa tu belum ada lagi ilmu parenting dan sebagainya. Jadi saya cuba ajar anak saya bertahap lah. So umur 7 tahun, sebenarnya Nabi kata pun umur 7 tahun tu dia suruh perintahkan anak kita solat je, bukan pastikan dia solat. Faham tak? Beza. Sekarang ni masalah kita you tak solat kena. Faham. Umur dia baru 7 tahun. Betul. Faham. You kadang-kadang you besar dewasa pun kadang-kadang boleh tinggal solat. Macam mana yang you budak-budak kecil tu you wajibkan dia? Tak boleh. So sebenarnya umur 7 tahun tu kita perintahkan dia solat. Kita kata contoh anak dia, nama anak saya Umar kan. Umar solat. Dah itu je kerja kita. Kita bukan kena pastikan. Tanya dah solat ke belum? Itu je kerja kita. Ya. Kalau dia tengok TV, solat dulu. Itu je kerja kita. Ya. Naik 8 tahun barulah sikit-sikit dah jom ikut saya solat dan sebagainya. Tapi kaedah paksa-paksa ni saya dah tak guna lah, sebab dia tak langsung tak berkesan. Ya. Lepas tu dia orang memberontak. Memberontak ni sebab apa? Lepas tu lebih teruk. Lepas tu tutup pintu. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi tahu nanti dia benci pada solat tau. Ya. So saya tak nak.
Pandai lah. Ya. Oh, bagus. So kita bertahap macam tu. So nampak macam diorang boleh terima benda tu lah. Walaupun akhirnya tu nanti sebenarnya dia kena solat. Nampak dia boleh terima cara tu lah. Wallahu alam lah, saya tak tahu orang lain macam mana. That's a very very good tip lah. Before I forget, Ustaz tulis lah buku bagaimana nak mendidik anak-anak solat. Sebab I tak nampak orang tulis buku macam tu. Ada. Tak tahu. Ada. Tak tahu. Tulis lah buku, lepas tu publish under. Tapi kalau you nak beli publish under Adha Education. Wow. Boleh insya-Allah. Okay. So so we go back to the topic lah. So sekarang ni kalau mak ayah tu sibuk bekerja, apa solusi untuk dapatkan lebih banyak income? So I dengar dari ustaz tadi, dia selepas dia grad, dia boleh beli superbike. I pun tertarik cerita dia. So I nak tahu bagaimana ustaz boleh dapat duit ekstra beli superbike. Lepas tu boleh tak ustaz cerita sedikit? Kalau saya makan gaji dulu mula-mula. Okay. Makan gaji, kemudian buat kerja tambahan lah. Contoh pagi waktu office tu kita kerja office. 8.5 petang. Kemudian selebih tu kita ajar mengaji. So that means dulu pun ustaz ada business lah maknanya. So extra income. Nak tanya ustaz, Ini apa sebenarnya business? Bagaimana business boleh dapat duit? Bagaimana ustaz terdetik nak buat business? Dulu kita tak anggap itu bisnes. Sebab kita anggap bahawa kita ada satu kemahiran yang boleh membantu orang lain yang ada masalah tu. Contoh, orang menghadapi masalah, anak dia nak belajar mengaji. Faham. So dia nak ajar mengaji, mak bapak tak tahu, tak ada masa dan sebagainya. Jadi kita bantu dia, kita luangkan masa dan kita ajarlah anak tu mengaji. So maknanya bisnes adalah sesuatu yang boleh menyelesaikan masalah, betul tak? Ya, betul. So business bukan sesuatu yang kita kena modal beribu-ribu ringgit. Lepas tu sebab I pernah dengar orang yang letak berpuluh-puluh ribu ringgit lepas tu hangus duit. Adakah ini mitos ke atau apa pendapat ustaz? Kalau kita nak start business dari kosong, kita kena letak banyak duit ke tak? Kalau mula-mula dulu zaman-zaman sebelum orang Melayu join bisnes kan, memang kita akan kata bisnes tu adalah yang besar-besar sahaja kan, dekat tempat-tempat yang mewah ke ataupun yang berpuluh-puluh ribu ataupun beratus ribu. Tapi bila kita faham kita boleh datangkan duit, tambah duit kita dengan menyelesaikan masalah orang lain, itu kita pun anggap bisnes lah. Faham. So dulu ustaz kerja dan buat bisnes. So double income lah maknanya. Ya, betul. Sebab tu yang kes superbike dia tu apabila dapat rezeki. Tapi tu pun dia macam pelaburan kak. Kenapa? Sebab kita kita kena faham kita beli superbike tu kenapa. Bukan sebab kita beli konvoi tau. Sebab orang beli superbike jadi konvoi. Faham. So saya memang tak pernah pergi konvoi 2 tahun. Pakai superbike tu. Tapi pergi apa sebab masa tu saya ada kelas banyak tapi jauh-jauh tau. Faham. Antara nak bergerak daripada Kelang ke Shah Alam ke KL ke Putrajaya ke Saya Berjaya. Jauh. Jadi perjalanan tu sejam tau. Nak pindah-pindah ke satu tempat tu. Faham. Jadi saya perlukan satu kenderaan yang boleh saya cepat sampai supaya saya dapat banyak kelas. Faham. Kalau saya guna kereta, kereta jalan jam pula. KL jam. Tak boleh. Saya akan tersepit. Kalau saya pakai motor kap percaya pula, motor kecil, lambat sampai pula. Faham. So bila kita lambat sampai, nanti anak murid pun lari lah. Faham. Jadi so ini adalah investment lah dalam berkata lain. Ya, betul. Faham. Dan apa yang ustaz boleh belajar dari segi start business, mengajar? Boleh tak share dengan kita siapa-siapa yang nak start lah dari kosong? Pertama, setiap orang dia apa-apa hal pun kita kena kerja dahulu. Kerja, mencari ilmu dan juga pengalaman.
Okay. Bila kita dah ada ilmu dan pengalaman tu, itulah yang kita gunakan sebagai bisnes kita. Faham. Tapi orang selalu konflik antara dengan minat dan juga Kemahiran. Minat dan juga kemahiran ke? Minat yang kita suka. Mahir yang lepas kita kerja dekat office lah. Kita tambah kita punya kemahiran kan, atau pengalaman. Okay, ramai orang pilih bisnes dengan apa yang dia minat. Tapi bila dia buat bisnes tu, dia rasa penat. So daripada minat dia tak minat. Menyebabkan dia tak buat. Menyebabkan dia tak buat. Macam contoh lah, dulu bisnes pertama saya masih ingat, bisnes saya suka makan madu. Okay. So apabila saya suka makan madu, saya try jual madu. Tetapi apabila nak jual madu tu memang out. Sebab I jenis suka makan, I tak suka jual. So dia lain. Dia punya feeling sangat-sangat beza. So itu adalah antara bisnes pertama. Actually my first business, cuma nak cerita kepada you guys lah. Actually business bukan sesuatu yang susah sejujurnya. Saya masih ingat bisnes pertama saya actually adalah mencuci kereta ayah saya. Mencuci kereta ayah saya. Pada masa itu saya masih ingat, I kecil tau. Lepas tu I tengok member kawan saya semua pakai main game dengan tangan. So dulu ada game, ada monitor yang besar untuk saya umur 13-14 tahun. Ui, bestnya ustaz. Tengok dia orang. Lepas tu dia orang masing-masing ada game tu. Masing-masing dia orang main game tu. So I pun macam jealous lah, iri hati lah. So I pun macam, macam mana saya boleh buat extra income? So apabila ayah saya balik, I nampak kereta dia penuh dengan lumpur kan. So I pun macam, I cakap dengan ayah, okay ayah, I bersihkan kereta. Tak apa. Tapi time nak tanya ayah pun takut tau. Yelah, dulu kalau kita cakap dengan ayah, selalunya kena rotan. So, especially anak lelaki dengan ayah kan. So masa I nak cakap dengan ayah saya, ayah boleh tak nak cuci kereta? Lepas tu dia duk fikir, ustaz nak cakap, dia bangga sebagai ayah. Yelah, sebab sebagai ayah, kita nak anak kita berdikari. Cuba bayangkan, umur saya 12 tahun. Saya sanggup walaupun takut cakap dengan ayah saya, ayah, boleh tak saya bersihkan kereta ayah? Lepas tu dia bangga. Itu first business, menyelesaikan masalah orang. So masalah pertama dia masalah ayah tuan lah. Tapi maksudnya, bila kita faham apa yang tuan kata tu, jadi sebenarnya bisnes tu bukanlah, ya contoh kalau dulu kita masih ingat bahawa bisnes tu adalah orang buka kedai, kedai runcit ke, kedai basikal ke. So sebenarnya kalau kita mengikut apa yang definisi tuan tu, saya pun dah buat bisnes daripada kecil. Sebab dulu saya cari jantung pisang. Jual jantung pisang memang daripada kecil tu. Untung tak? Untung tak? Untung lah sebab pisang tu itu kebun mak kita. Kebun mak kita, dia tanam pisang. Kemudian dia ambil pisang dia tu untuk jual. Tapi jantung tu tak guna tau. Dia akan potong, dia akan terbuang macam tu je. Tapi rupanya ada orang yang nak buat sayur tau jantung tu. Jantung pisang tu. Jadi kita ambil potong, kita jual. So kita dapat kumpul lebih kurang, sekali ambil tu, contoh setiap hari Jumaat saya akan petik lebih kurang 30 ke 50 biji. So satu jantung 50 sen. Wow. 50 kali 5, RM25. Wow. Weh, zaman kita kecil-kecil RM25 tu, banyak. Banyak tu. So untuk siapa-siapa nak start business, apa 3 tips atau 3 saranan ustaz boleh bagi? Siapa-siapa nak start. So andaikan sekarang ni kita rasa tak cukup duit. Okay, you tanya saya. Okay. So 3 saranan lah. Nombor 1, kita cari sesuatu masalah yang kita boleh solve. Itu penting. Apabila kita boleh selesaikan masalah orang, ini membolehkan kita dapat duit lah. Nombor 2, disebabkan ini side business, cuba cari side business yang kita minat lah. Sejujurnya, I lebih minat kongsi ilmu. So apabila saya minat kongsi ilmu, apa yang saya buat? Saya buat live. Lepas tu saya telah bukukan semua ilmu saya. Apabila saya bukukan semua ilmu saya try jual dekat Yellow Bag lah. Itu nombor 2. Nombor 3,
Start saja hari ini. Tak kisah dengan apa-apa you guys ada, start saja. Apa saranan Ustaz? Terutama yang dah ada ilmu dan kemahiran lah. Sebab bila kita bekerja dengan orang ni, kadang-kadang bos kita ni pun sebenarnya kita lebih berharga daripada nilai yang bos bayar kita. Tapi janganlah buat keputusan berhenti kerja terus. Kita kena fikirlah baik buruknya. Betul. Sebab ada banyak faktor juga. Komitmen kita bulanan dan sebagainya. Tapi nak bagi tahunya bahawa kadang-kadang kita sebenarnya kerja bagus, kita ada kualiti dan kemahiran yang bagus. Jadi kita kena berani untuk menawarkan kelebihan yang kita ada tu kepada orang lain. Maknanya kita kena beranilah. Kita kena berani, kita kena mencubalah maknanya. Betul? Ya, betul. So I nak bagi satu cerita lah. I ada this co-worker lah, rakan seoffice saya. Dia jenis suka buat kek. Dan apa? Ada soalan tak? Tak ada. Okay. Hi. So dia jenis suka buat kek. Dan apabila dia suka buat kek, saya nampak selalu dia akan buat kek, dia akan bagi orang dekat office. Okay. Lepas tu kita akan try dia punya kek. Lepas kita try dia punya kek, kita akan tempah. Kalau ada birthday ke apa-apa ke, lama kelamaan dia dah start letak dia punya kek dekat social media. Dan dengan itu dia ada business. So di sini dia ada minat buat kek, pada masa sama dia pandai buat kek, pada masa sama dia menyelesaikan masalah yang kita hadapi lah. Andaikan kalau kita nak cupcake tapi dekat kedai bakery terlalu mahal, kita tanya kawan kita. Boleh dapat lah. Okey. Boleh. So kita bincang apa lagi? I think kita break sekejap, lepas tu kita continue lah. Okay, kita break 5 minit, nanti kita continue. Okay guys.